Selamat kembali ke Bola Itu Live. Bak kata kawan saya daripada Indonesia seorang ni, Kish. Saya tak perlulah sebut siapa nama dia sebab dia agak terkenal. Dia kata apa? King MU. Sebab bagi saya habiskan ayat saya dulu. Ini kata dia, bukan kata saya. King MU kalah pun berkokok, apatah lagi menang, Kish. Kalau siapa-siapa yang tengah tengok episod ni dekat YouTube Astro Arena, mesti korang nampak tajuk Man United are back. Mesti korang dah rasa meluat dah dengan budak dua ekor ni. Nak borak Man United are back. Sabar. Itu hanya sekadar pancingan daripada kami. Anda sudah pun dipancing. Anda sudah pun dipancing. The truth is, walaupun Man United menang 3 perlawanan berturut-turut, kami tak adalah terlalu mudah nak mengatakan Man United are back. Cuma kami nak mengatakan Manchester United selepas sekian lama nampak seperti berada di landasan yang tepat. Dan aku sejujurnya, Faiz, dah lupakan perasaan ataupun emosi apabila melihat pasukan kesayangan anda menang 3 perlawanan berturut-turut selepas hampir 18 bulan sejak kali terakhir Man United won 3 games in a row. Akhirnya kita dapat menikmati emosi tersebut. Apa itu permasalahan 3-4-3? Apa tu? Saya tak pernah tahu permasalahan 3-4-3. Saya tak pernah dengar permasalahan 3-4-3. Apa tu permasalahan? Sistem problem. Revert back to back 4. Back 4, back 3. Tak dengar. Tak tahu. Dah tak dengar dah. Dalam 3 minggu kebelakangan ni. 3 minggu kebelakangan ni tak dengar. Tapi saya masih lagi berhati-hati sebab hujung minggu ni ada Nottingham Forest dan juga Sean Dyche utter walk nonsense hujung minggu ni. Jadi di saat saya nak bergembira pun, di belakang kepala tu masih lagi ada kerisauan, masih lagi ada ketakutan. Terdengar suara-suara garau Sean Dyche tu. Terdengar suara-suara garau, terdengar suara-suara Gary Neville duk komplain dekat Stick to Football pasal Manchester United. Boleh terbayang dah. So kita tak nak terlalu seronok, tetapi the point is there is a lot to be optimistic about. Banyak untuk kita ataupun penyokong Manchester United secara am kekal optimistik tentang permainan Ruben Amorim. Selama ni kritikan, minggu lepas kita borak benda yang sama. Antara kritikan yang sering kali dilontarkan terhadap Ruben adalah bahawa dia sentiasa degil dengan sistem dan corak permainan kegemarannya. Realitinya, dia tak pernah cakap benda tu. Dia tak pernah kata, saya ni degil, saya ni takkan bertukar. Kerana walaupun atas kertas dia 3-4-3, sesiapa yang menonton pasukan Sporting Lisbon dia, sesiapa yang menonton pasukan Man United, dia akan mengetahui starting position 3-4-3, tetapi ia akan sentiasa berubah. Sentiasa ada evolusi, sentiasa ada flexibility. Cuma sebelum ini, para pemain mungkin tidak memahami dan tidak selaras sepenuhnya dengan apa yang dia mahukan di atas padang. Dan yang paling penting, B, sebelum ini dia tak ada profil-profil pemain yang diperlukan untuk execute corak yang dia mahukan. Sekarang ni bila dia dapat Cunha, dia dapat Mbeumo, a fully fit Mason Mount, right? Instantly, hang boleh nampak peningkatan mendadak dari segi execution of the tactics. Banyak yang sudah pun diperkatakan tentang unit attacking pasukan Manchester United, di mana mereka membelanjakan satu jumlah wang yang banyak untuk bolster the attack ketika musim panas yang lalu. Hasilnya dalam 2 perlawanan terakhir, 2 gol menentang Liverpool dan 4 gol ketika menentang Brighton, 6 gol dalam 2 perlawanan dan 3 bolos. Yang bolos tu kita akan sampai ke sana sebentar lagi, tetapi the quick fix, sebab banyak yang mengatakan bahawa, yang mempertanyakan polisi perpindahan daripada Ineos, yang mengatakan bahawa United memang memerlukan gol, tetapi it is not necessarily the strikers yang mereka perlu tambah ataupun perlu tukar, tetapi bahagian midfield yang sepatutnya menjadi prioriti untuk Ineos. Tetapi sekarang ni dibuktikan bahawa kebolehan strike force untuk menjaringkan gol memang akan membawa pasukan untuk mencapai 3 mata. Sementara di bahagian midfield ni masih lagi muka-muka lama yang seolah-olah mendapat semangat baru di bahagian itu. Kita akan sampai ke sana sekali lagi sebentar lagi. Tetapi aku nak katakan di sini bahawa walaupun Manchester United ada peningkatan daripada segi menjaringkan gol, asalnya semua peminat Manchester United ingat di dalam perlawanan Manchester United di Liga musim lalu sangat susah untuk mereka menjaringkan gol. Bahkan aku ingat lagi ketika menentang pasukan Southampton yang memerlukan jaringan Amad Diallo di hujung-hujung perlawanan tu, Southampton relegated by the way,
itu pun susah untuk mereka menjaringkan gol kecuali ketika ada beberapa game yang Ruud van Nistelrooy pegang. Itu senang untuk mereka menjaringkan gol kerana mereka ada kebebasan sikit dan bermain untuk interim manager. Tapi mereka sangat susah untuk menghabiskan sekuens serangan. Serangan tu selalunya akan dipatahkan dengan mudah, tetapi tidak pada musim ini. Perkara ini tidak boleh dicapai kalau tak ada reinforcement di bahagian belakang juga, Kish. Reinforcement yang aku maksudkan ini yang paling besar dan aku tak sangka langsung sebab kita di Bola Itu Live pun belum lagi memperkatakan tentang pemain ini secara lebih mendalam, tetapi Senne Lammens, penjaga gol baru pasukan Manchester United yang baru sahaja memulakan 3 perlawanan untuk Manchester United, sudah pun menunjukkan tanda-tanda bahawa beliau lebih baik, setidak-tidaknya lebih baik daripada 2 penjaga gol Manchester United sebelum ini, iaitu Andre Onana dan juga Altay Bayindih. Ini adalah perubahan berkala yang positif, tetapi perubahan berkala ini berlaku simultaneously, serentak di dalam beberapa department, dan itu memacu United ke tempat di mana mereka ada sekarang ini. Ya, Lammens, ketenangan yang dia telah bawa kepada bahagian belakang tu instantly aku rasa is the biggest relief. Kalau sebelum ni Man United contoh hari tu bila ada bolos 2 jaringan lewat tu, selalunya dalam situasi tersebut United akan collapse. Akan collapse dan bolos lebih banyak. We all know too well, brother. Dan mungkin seri ataupun tewas perlawanan tersebut. Tetapi ada sejenis ketenangan yang berpunca daripada the presence of a few players. So bila ada Lammens kat belakang, biarpun dia bolos 2 gol, biarpun sepakan percuma tu, dia mungkin boleh melakukan tugas yang lebih baik, tetapi kualiti secara am dan juga ketenangan secara am yang dia bawa kepada pasukan ni bermakna selepas bolos 2 pun, diorang tak risau yang keyakinan dia tu dah hancur. Mereka tak ada kerisauan langsung. Kalau Onana akan ada kerisauan bahawa alamak, dia dah bolos 2. Adakah lepas ni percubaan yang mudah pun dia akan lepaskan sekali lagi. Akan ada kerisauan di kalangan centre back dan secara automatik mereka pun akan beraksi dengan lebih konservatif. Tetapi dengan Lammens perkara tersebut tidak berlaku because he is just so calm. In fact, lepas bolos 2 pun ada 1-2 insiden yang mana dia masih lagi produce really good saves. Dan salah satu lagi faktor yang efek United punya mindset untuk tidak collapse selepas bolos adalah kerana mereka tahu tak apa, walaupun kita dah bolos, we can still score. Kalau musim lepas, kebergantungan kepada Rasmus Højlund, Bruno Garnacho, dan juga Ahmad dan juga Garnacho, kesemuanya pemain-pemain yang kurang konsistensi, with the exception of Bruno last season, akan ada that anxiety of boleh ke kita nak dapat sebiji lagi 2 ni. The whole season we've been struggling for goals. Tetapi sekarang bila adanya Mbeumo di hadapan, bila adanya Cunha di hadapan, automatically the whole team has this infectious, ada sejenis keyakinan yang berjangkit bahawa tak apa, kita bolos, ada lagi option di hadapan untuk mendapatkan jaringan. And that's exactly what they did. Aku dengar dalam podcast Talk of the Devils, aku rasa host dia Ian Irving, dia kata kan Amorim kata when the 3rd goal went in, the noise levels was incredible. Tetapi Ian Irving kata the last one, bila jaringan terakhir itu masuk, Mbeumo, itu sangat penting kerana menang 4-2, impact dia jauh lebih besar daripada menang 3-2 untuk Manchester United. Kerana selama ini setiap kemenangan dilihat sebagai kemenangan nasib. Tetapi hari itu that was a statement victory. Ada jurang dan juga ada kebangkitan selepas bolos 2. Dan itu yang paling penting untuk the overall confidence. Man United, kita boleh borak pasal data, kebolehan, skill set dan juga profiling dan juga technical ceiling, all we want. But at the end of the day, ini adalah sebuah kelab bola sepak yang dah lama broken. Sebuah kelab bola sepak yang dah lama ketandusan kepercayaan, keyakinan. Dan sekarang, bit by bit, mereka sedang mendapatkan semula perkara-perkara tersebut. Kalau kita ke Carrington hari ini berbanding minggu-minggu lalu, beaming, Kish. Kita dapat lihat aura positif tu datang daripada mana-mana. Begitu juga di atas padang. Kalau kita tengok Captain Manchester United, Bruno Fernandes, dengan satu dummy yang baik kepada Mbeumo di dalam perlawanan menentang Brighton tempoh hari,
300 penampilan bersama dengan Manchester United, 100 gol. Tentunya beliau adalah legenda moden untuk Manchester United. Permainan yang terus-menerus baik setelah 2 kali miss penalti di awal musim. Nampak beliau dapat balik keyakinan dia sedikit demi sedikit. Pemain terbaik yang disifatkan pemain terbaik daripada ramai kalangan penyokong, Matthijs de Ligt, terus meningkat prestasi dia. Matheus Cunha sudah pun mendapat jaringan pertama beliau bersama-sama dengan Manchester United setelah menunggu begitu lama. Benjamin Sesko walaupun tidak menjaringkan gol dalam 2 perlawanan terakhir, tetapi peranan yang beliau mainkan dalam kedua-dua perlawanan tersebut sangat-sangat penting. Bryan Mbeumo, penjaring terbanyak untuk Manchester United setakat ini, 5 gol dalam saingan Liga. Amad Diallo juga semakin selesa dan embrace the fact that he had to play right wing back, nampak lebih natural dengan dia sekarang ini. Dan juga Casemiro. Casemiro, the 33-year-old Casemiro sekali lagi nampak seperti seorang pemain yang berusia 27 tahun, Kish, dengan gaya permainan yang kembali kepada gaya permainan lama dia. Nampak fitness dia pun semakin tinggi dan nampak ketika dia dibawa keluar tu, nampak Ruben Amorim benar-benar mahu merehatkan dia untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang, disebabkan kepada influence yang sangat besar kepada permainan Manchester United. Sebelum kita nak menutup perbincangan United dan pergi borak tentang Arsenal, just one final observation tentang Casemiro. Kan selama ni kita pernah cakap yang pemain-pemain yang dah semakin berumur ni, hang kena cari cara terbaik to bring out the best in them and minimize their weakness. Maximize the strength, minimize the weakness. Aku rasa this year or this season, that's exactly what Man United are doing with penjaga gol yang menghantar bola secara tinggi. So Casemiro sekarang ni dah tidak lagi diperlukan untuk dalam fasa build up. Yang sebelum ini banyak meletakkan tekanan terhadap dia dalam fasa build up. Sekarang ni you conserve your energy in build up. You push up and involve dalam serangan, tetapi hanya gunakan tenaga anda di saat kita nak bertahan. And aku rasa benda tu sangat bijak dalam mengurangkan weaknesses dia dan fully maximize semua kekuatan yang ada pada Casemiro. Cuma dengan 3 kemenangan berturut-turut ni, Kish, walaupun semua nampak positif je, ada juga sedikit kekurangan daripada United yang perlu diperbaiki. Antara kekurangan dia adalah, kelab ini tidak ada banyak perlawanan pada musim ini kerana tidak terbabit dalam mana-mana pertandingan Eropah, dan itu menyebabkan squad rotation mereka pun agak terganggu lah. Banyak pemain-pemain di bangku simpanan tidak mendapatkan minit-minit sepatutnya. Pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo dan juga beberapa pemain yang lain ni, nampak ketika mereka masuk menggantikan pemain-pemain utama, pemain-pemain di barisan kesebelasan utama, nampak mereka sedikit rusty, mereka sedikit lethargic, dan gap di antara fitness mereka dan juga fitness first 11 yang lain ni agak besar, dan itu perlu difikirkan untuk Amorim dan juga coaching staff dia untuk mendapatkan bench yang kualiti dia gap dia tak terlalu jauh dengan kesebelasan utama. Itu adalah cabaran seterusnya untuk Manchester United. Baiklah, cabaran seterusnya juga adalah Nottingham Forest hujung minggu ni. Permintaan saya hanya satu je. Kita dah borak panjang hampir 14-15 minit tentang anda. Tolonglah jangan tewas hujung minggu ni lawan Nottingham Forest. Kekalkan prestasi tersebut. Kerana kalau tewas lawan Nottingham Forest, semua perbincangan hari ini boleh kita buang dalam tong sampah kerana emosi negatif tu akan kembali menyelubungi jiwa kita minggu depan. Saya mungkin akan reach out to social media manager kita. Delete brother. Delete this clip. Tolong menang lawan Nottingham Forest.